Tulisan nampak macam kembang ada nak macam cantum kan. Saya Roslan bin Hamad. Saya masalah matanya rabun dekat dengan rabun jauh ada sikit lah. Tapi rabun jauh tak kuat sangat lah. Memang saya tak pakai spek lah, mandu pun tak pakai spek. Cuma saya baca mesej tu saya nampak macam kelabu sama-sama. Tulisan nampak macam kembang ada nak macam cantum kan. Pun tak berapa lama juga, dalam 3-4 tahun lepas lah. Cuba saya tengok-tengok dalam Facebook. Saya terasa nak beli lah kan, nak cuba tengok. Jadi Alhamdulillah lah. Malam pun tak pakai spek. Sebab sekarang pun baca WhatsApp malam-malam pun boleh nampak lah. Lepas minum parutan ni ada perubahan. Saya nampak sebiji-sebiji lah tulisan tu. Tiga kotak lebih lah. Tak minum, saya tak ingat tahun bila. Tapi rasa saya dekat 2 tahun lah. Sajalah untuk kesihatan mata lah. Nak bagi sihat mata ke apa kan. Rasa sedap lah. Rasa taklah pahit-pahit kan. Setengah ubat dia macam pahit-pahit. Ini rasa macam sedap-sedap lah. Mana bagi saya kalau mereka yang mata betul-betul dah rabun teruk kan. Kalau nak cuba try Karotan ni boleh cubalah. Pasal dia pun harga mampu belilah. Boleh kita try, boleh kita tahu lah. Kalau tak try, kita pun tak tahu lah. Minum Karota terbaik